Kenapa soalan pasal kemalangan jalan raya boleh keluar dalam penilaian psikologi PTD? Sebab panel sebenarnya nak tengok cara anda berfikir. Contoh soalan, apabila mendengar berita kemalangan jalan raya, saya cuba untuk mengetahui punca. Pilihan jawapan: A. Sangat kerap, B. Kerap, C. Tidak pasti, D. Kadang-kadang, E. Tidak pernah. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapan yang lebih sesuai ialah A. Sangat kerap. Kenapa? Sebab jawapan ni menunjukkan calon suka menganalisis situasi, ingin tahu punca sesuatu masalah, tidak terus membuat andaian, berfikir secara logik dan mendalam. Dalam kerja PTD, pegawai bukan sekadar melihat masalah, tetapi perlu mencari punca, membuat analisis, menilai risiko, mencari penyelesaian terbaik. Kalau pilih tidak pernah, panel boleh nampak calon kurang sifat ingin tahu, tidak analitikal, tidak mengambil berat terhadap sesuatu isu. Jawapan sangat kerap menunjukkan pemikiran analitik, sifat proaktif, kesedaran sosial, keupayaan menyelesaikan masalah. Soalan ni sebenarnya menguji cara berfikir, kemahiran analisis, penyelesaian masalah, profesionalisme, sikap ingin belajar daripada situasi. Ramai calon ingat, penilaian psikologi hanya tentang emosi dan personaliti. Padahal banyak soalan sebenarnya menilai cara anda membuat penilaian terhadap sesuatu situasi. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.